geng, hari ni aku pergi 7-Eleven sebab aku nak cari kitchen keluar main ni. Tapi rasanya 7 ni ada ke tak tapi aku tu jumpa Pokemon lah pula. Funko Pop pun ada dalam 7 ni. Tak tahu pula aku. Macam-macam ada sekarang Lepas tu aku teruskan dengan mission aku. Aku ambil 3 item air Wonder Coffee. Tak kisah air apa, janji air Wonder Coffee. Lepas tu aku tanya akak ni ada tak. Akhirnya ada juga weh. Lawa weh. Jom kita balik lah. Dan jomlah kita unboxing ke selongkap. Mana-mana lah, entahlah. Tapi nak buka yang mana dulu Aku agak excited kali ni sebab nampak macam nice gila. Kita buka ini dulu aku rasa. Macam ni je packaging dia, gula plastik ni. Tak kisahlah. Weh, nice gila weh. Aku ingatkan macam besi biasa, tapi besi. Agak nice. Bukan agak nice, memang nice gila. Kalau tengok dekat logo dia, Astro Show Keluang Man. Tak nampak tak? Dia macam ada lekuk sikit ke dalam. Belakang dia macam ni. Macam solid lah. Besi dia macam solid. Ni Wonder Coffee. Ni Keluang Man yang separuh je sampai dada dia. Berkilat mat. Jom kita tengok yang lagi satu pula. Yang ini. Macam inilah rupa dia. Kalau macam korang nampak dia sama je. Wonder Coffee. Lepas tu logo Keluang Man Astro Show ni. Yang kelainan dia inilah. Keluang Man yang fullnya. Nampak satu badan dia dari kasut sampai kepala dia ni. Cara nak mendapatkannya, korang boleh pergi ke 7-Eleven untuk mendapatkan kitchen ini. Korang belanjalah sebanyak lebih kurang 3 tem macam tu. Dalam RM10 dalam satu resit boleh dapat satu kitchen. Kalau nak 2 kitchen, 2 resit lah. Faham tak? 3 tem dalam RM10 macam tu boleh dapat satu kitchen. Okay, itu je lah video untuk kali ini. Bye.